Assalamualaikum. Hari ini saya nak kongsikan sedikit pengetahuan jika anda memandu kenderaan anda di dalam Bandaraya Johor Bahru. Apakah cabaran-cabarannya yang anda akan hadapi, yang mungkin anda akan hadapi ya? Okey, perjalanan kita hari ini tidaklah jauh. Mungkin sejauh 4 atau 5 kilometer saja menuju ke destinasi saya. Tapi kita akan lihat sama ada tak sebarang cabaran yang saya boleh kongsi kepada anda pada tuntunan hari ini. Okey, pertama sekali kita tengok di depan. Okey, betul. Ini bukan cabaran ya. Laluan ini, jalan ini dipanggil Jalan Sekudai, berdekatan dengan Danga Bay. Had lajunya memang betul 60 km sejam. Jadi kenderaan di depan saya ini yang bernombor RAM, mungkin asalnya dari Perlis, mungkin ini orang luar. Jadi mereka memang ikut had laju yang ditetapkan. Tapi nampaknya dia dah laju sikit. Tadi 60, sekarang dah 70. Okey. Jadi tetapi laluan ini sebenarnya kenapa ianya ditetapkan hanya selaju 60 km sejam? Kerana di sepanjang jalan ini ada beberapa lampu isyarat yang perlu diikutilah, kan, dituruti oleh semua pemandu-pemandu di sini. Dan juga terdapat simpang-simpang masuk dan keluar, kerana di sebelah kiri dan kanan laluan ini, jalan ini, terdapat rumah-rumah dan kawasan-kawasan perumahan dan penginapan. Jadi, tetapi untuk orang-orang yang pemandu yang daripada Johor Bahru, jaranglah mereka nak ikut had laju 60 km sejam ini. Kerana jalan ini sangat lebar dan kebanyakannya memang lurus. Jadi kami tahu di mana simpang-simpang bahaya dan di manakah lokasi lampu isyarat. Tetapi untuk orang-orang luar dari Johor Bahru, yalah, patutnya memang mengikut had kelajuan inilah. Dan apa lagi yang saya dapat kongsikan cabaran-cabaran memandu di dalam Johor Bahru ini? Mungkin tidak banyak kerana di laluan ini memang lurus, jadi semua pengguna dan pemandu memang hendak menuju ke pusat bandar Johor Bahru. Itulah biasanya kalau kita nak buat konten kan, bila kita tak on kamera, masa itulah banyak yang tidak memberi isyarat tidak berbelok, tidak memberi isyarat untuk menukar laluan, changing lanes kan. Tapi bila kita on je, kita punya kamera, semua macam tahu, semua ikut peraturan. Dan banyak juga motosikal yang suka membelok ke seleko pada last minute lah. Orang putih panggil last minute, pada masa dan waktu yang singkat lah. Last minute baru dia nak masuk ke simpang, barulah dia nak masuk ke laluan kita. Ini depan ni dia bagi isyarat. Inilah cara yang betul. Kita dah hampir nak menuju ke destinasi kita nampaknya. Mungkin video ini tidak akan saya siarkan di saluran YouTube saya kerana tak banyak kontennya, tak banyak kandungan yang hendak saya sharekan. Tapi kita tak apa, kita lihat dulu. Jadi heran semua macam tahu je yang saya onkan kamera saya untuk kita buat konten hari ini. Okey, satu, motosikal lah memang tak akanlah beri isyarat untuk menukar laluan atau membelok lah, jarang lah. Mungkin dalam 100, mungkin 5 orang aja lah, 5 penukar motosikal akan bagi isyarat lah. Itu satu. Hari ni hari Selasa. Waktu menunjukkan jam 12.30 hari. Kenapa tak banyak mereka yang melanggar undang-undang untuk saya kongsikan bersama anda? Saya menyongsang arus. Diharap saya tak adalah pegawai-pegawai dan anggota polis yang menyaksikan video ini. Mungkin
kalau mereka menyaksikan juga, sebab saya menggunakan kamera Insta360 X2, jadi fokusnya taklah berapa baik, jadi mungkin tak dapat anggota-anggota polis untuk melihat dan membaca nombor plate motor tersebut. Tapi kalau dapat, terpulanglah untuk anggota-anggota polis untuk mengambil tindakan. Saya benarkan untuk gunakan rakaman saya ini sebagai bukti lah. Sini laluan ni memang kosong lah, sebab ini ialah laluan ni terutamanya untuk pergi ke dua tempat saja, ke Masjid Sultan Abu Bakar di sebelah kiri dan di sebelah kanan kita tadi Su Johor. Jadi tak banyak apa-apa yang saya nak kongsikan di sini. Nak bercakap tentang pemandu-pemandu di Johor Bahru. Bila saya belok ke kiri ni, lagilah kosong sebab di sini cuma sekolah untuk kanak-kanak istimewa dan juga satu gereja lah di depan. Saya lalu di sini kerana saya hendak melalui kawasan Hospital Sultanah Aminah, kerana itulah salah satu daripada laluan yang agak luas dan tidak sesak untuk saya menuju ke destinasi saya, iaitu Majlis Agama Islam Negeri Johor, iaitu ibu pejabatnya lah ya. Kalau kita ikut depan tadi, memang sesak kerana mereka sedang membina bangunan baru. Bangunan yang saya pernah tengok, saya pernah lihat modelnya dalam bentuk lukisan. Memang cantik dan tersergam indah lah. Tapi yang saya dengar, ianya mungkin dapat siap dalam 3 atau 4 tahun lagi. Baru saja mula dibina. Jadi bila pembinaan itu dibuat, laluan untuk keluar masuknya agak sempit. Bukan agak lah, memang sempit. Kat situlah laluan untuk berjalan kaki. Kat situlah laluan untuk kenderaan kereta keluar masuk. Jadi saya lebih suka menggunakan laluan ini. Laluan Hospital Sultanah Aminah. Bukannya kita nak parking di dalam Hospital Sultanah Aminah, tetapi kita nak lalu untuk kita sampai ke bahagian belakang Majlis Agama Islam Negeri Johor, kerana di situ sajalah yang orang-orang awam dapat meletakkan kenderaan mereka. Okeylah, di sini ialah kawasan Hospital Sultanah Aminah lah. Susahlah kita nak tengok. Kecuali ni tak pakai helmet. Nurse pun tak pakai helmet. Pembantu klinik pun tak pakai helmet. Tak apalah, mungkin kerana mereka dikecualikan lah. Dimaafkan kerana mereka ialah petugas-petugas kecemasan di dalam kawasan hospital. Jadi kalau mereka mengambil masa, ni tak tahu ini. Berada ni. Ni pegawai keselamatan lah. Ni ada satu lagi tak pakai helmet juga. Mungkin dimaafkan lah, ini kawasan hospital kan. Okey. Kat laluan ini laluan lintasan pejalan kaki ni kebanyakannya ada yang angkat tangan. Alhamdulillah. Terima kasih. Memang kebanyakan saya lalu di sini memang pemandu-pemandu akan memberi laluan lah kepada okey, mungkin kemarin tadi mungkin di kawasan ini diberi perlepasan lah untuk tidak memakai helmet menunggang motosikal. Kerana semua nak cepat kan. Yang ini lagi satu, mungkin nurse juga. Memang nurse. Sebab ini pun di dalam kawasan Hospital Sultanah Aminah kan. Jadi tak mungkin ramai yang akan memandu dengan laju. Kerana itulah mereka merasa selamat jika tidak memakai helmet ya. Tetapi kita kena ingat, jika tiada pemandu-pemandu yang memandu laju juga, kita akan melanggar batu dan kita akan jatuh semasa menunggang motosikal. Jadi di masa itulah yang kita tak pakai helmet. Jadi pada masa itulah mungkin mendatangkan kecederaan kepada kepala kita, iaitu salah satu anggota badan manusia yang amat penting, kerana di situlah CPU kita. Kalau di dalam istilah bahasa komputer atau teknologi maklumat, di situlah unit pemprosesan tubuh manusia.
tanpa otak yang sihat dan selamat, memang agak sukar untuk kita berfungsi, tubuh manusia berfungsi dengan baik. Okey, sementara saya berbual ni, nampaknya inilah dia salah satu lagi cabaran jika anda hendak ke Majlis Agama Islam Negeri Johor, ya. Masalah parking. Kerana di tempat kawasan bangunan yang sedang dibina yang saya bagi tahu tadi tu, kat situlah tempat parkir kenderaan yang lama. Jadi sekarang bila kawasan tu dah digunakan untuk membina bangunan yang baru itu, jadi pelawat-pelawat semua menggelabar mencari tempat parkir sampai ke belakang sini. Ini bukan parkir rasmi. Bila kita parking di sini, kita kena jalan lagi lebih kurang dalam 7 minit untuk tiba ke tempat ke pejabat Majlis Agama Islam. Itu bukanlah kita dapat parking. Sekarang masalahnya kita tak dapat parking. Macam mana kita nak jalan? Masalah. Jadi tak apa, saya kongsikan sekali lagi kat mana kita boleh parking. Okey, tak apalah. Saya pusing ke depan ni untuk menunjukkan anda apakah kesukaran sekiranya anda hendak datang dan ada berurusan dengan Majlis Agama Islam Negeri Johor. Okey, kita tengok. Inilah dia laluan yang saya bagi tahu tadi. Laluan ni telah menjadi sempit kerana di sebelah kiri bangunan Majlis Agama Islam Negeri Johor yang baharu. Jadi kat sinilah kenderaan keluar masuk dan pejalan kaki seperti kakak ni bertongkat, kena jalan jauh. Tapi kerana terpaksa parking di belakang, terpaksalah beliau berjalan kaki agak jauh. Nampaknya dia ada masalah dengan kaki beliau, terpaksa menggunakan tongkat. Tetapi pada masa yang sama terpaksa juga berjalan kaki walaupun terpaksa menggunakan tongkat. Kesian. Semoga dia memudahkan urusan akak itu. InsyaAllah, amin. Okey, jadi untuk perkongsian, jika anda datang ke Majlis Agama Islam Negeri Johor dan anda telah cuba untuk mendapatkan parkir seperti saya tadi dan tidak ada juga tempat parkir, kat sini saya kongsikan kat mana anda boleh parkir. Kemudian masuk ke jalan tadi yang menuju ke zoo dan anda parkir di tepi-tepi jalan di sini. Okey, jangan lupa memberikan isyarat untuk membelok dan anda parkir di sini. Dan dari sini anda kena berjalan kaki lebih kurang 10 minit rasa atau 15 minit lah. Dah ikut ke? Dah ikut saya berjalan? Jom ikut saya.